Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Ziarah Masjid Malaysia, episod yang ke-96 kali ini. Saya sentiasa doakan sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua sentiasa dirahmati dan diberkati kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang ini dalam perjalanan menuju ke sebuah mercutanda keagamaan yang baru saja menjadi kebanggaan masyarakat setempat di sekitar Bandar Bertamputra, Kepala Batas Pulau Pinang ini. Mercutanda yang saya masukkan itu ialah Masjid Al-Imam Al-Syafi'i di kawasan ini yang dibina di satu lokasi strategik yang mudah diakses oleh penduduk sekitar Bertam dan juga Kepala Batas. Jadi kedudukannya di tengah-tengah kawasan perumahan moden menjadikannya pusat tumpuan utama bagi aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan di kawasan sekitar. Pembinaan masjid ini bermula pada 3 Januari 2024 dan berjaya disiapkan sepenuhnya pada 31 Disember 2025 yang lalu. Pembinaan masjid ini dikatakan mengambil pendekatan Building Information Modeling, iaitu amalan pembinaan digital yang mampan, tersusun dan sistematik. Sebab itu kita dapat lihat ianya dapat disiapkan dalam masa yang sangat singkat. Dibangunkan dengan kos melebihi 8 juta ringgit melalui sumbangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga kutipan wakaf daripada orang ramai yang berjumlah 2.2 juta ringgit. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, daripada pandangan luaran masjid ini kelihatan menampilkan gabungan seni bina moden dan elemen Islamik yang klasik. Reka bentuknya menonjolkan keseimbangan antara estetika dan juga fungsi melalui pendekatan green design, yakni mesra alam. Struktur bangunannya yang kemas, penggunaan warna yang harmoni serta susun atur landscape yang teratur menjadikan masjid ini tampak tenang, moden dan mesra jemaah. Kelihatan ada sebuah kubah yang besar yang utama yang menjadi fokus kepada bangunan ini, melambangkan syiar Islam itu sendiri. Manakala ada sebuah menara yang menjulang tinggi bukan sahaja berfungsi sebagai simbol dakwah tetapi juga menjadi identiti masjid yang mudah dikenali dari jarak yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, beginilah keadaan dan suasana di dalam Dewan Solat Utama Masjid Imam Al-Syafi'i ini. Agak luas juga Dewan Solat Utama masjid ini. Kapetnya berwarna merun dan saya anggarkan kapasiti Dewan Solat Utama ini sekitar 1,500 hingga 1,600 jemaah pada sesuatu masa. Berhawa dingin sepenuhnya. Pencahayaannya pula sangat baik. Cahaya semula jadi boleh masuk melalui tingkap-tingkap kaca yang ada di sekeliling Dewan Solat Utama ini. Alhamdulillah, selesai saja saya solat dan berdoa tadi, saya terus saja ke bahagian hadapan
Dewan solat utama ini kelihatan agak elegan dan juga moden. Ada mihrab yang desainnya moden dan dihiasi dengan sebuah lampu chandelier yang agak kecil, dan bila dipasang cahayanya yang menonjol dan juga menarik perhatian kita. Dan ini pula mimbar simple juga yang berkonsepkan moden. Kebanyakannya menggunakan bahan-bahan daripada kaca. Dan ini pula hiasan dalaman di bawah kubah besar tadi. Ada kaligrafi Islamik yang simple tetapi agak menarik di sini. Keseluruhannya siling masjid ini dicat dengan warna putih. Kalau kita lihat mereka bentuk ruang solat yang terbuka ini tanpa adanya tiang-tiang di tengah itu membolehkan masjid ini menampung ratusan malah ribuan jemaah pada satu-satu masa, terutama sekali ketika waktu-waktu puncak seperti solat Jumaat dan juga musim perayaan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang mula meninggalkan Dewan Solat Utama Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini dengan rasa sangat puas hati dapat solat dan juga iktikaf di sebuah masjid yang baru sahaja beroperasi, sebuah masjid yang indah, berfungsi dan menjadi lambang keimanan dan perpaduan masyarakat sekitar di Bandar Bertam Putra ini. Kelihatan di sini ada sekumpulan anak muda yang sedang solat, membuktikan bahawa masjid ini menjadi tempat ibadah tanpa mengira usia dan latar belakang dalam usaha memperkukuhkan nilai-nilai Islam masyarakat di sini. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua berada di sekitar Pekan Kepala Batas Pulau Pinang ini, bolehlah singgah di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i ini, sebuah masjid yang bukan sekadar tempat ibadat tetapi simbol kesatuan, pembangunan rohani dan juga kemajuan masyarakat Islam di sekitar kawasan ini. Jom iktikaf. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya kali ini sehingga ke akhir. Mudah-mudahan sedikit memberi manfaat kepada kita bersama. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka dengan video saya kali ini, sila subscribe, like dan juga komen video ini, dan juga share video ini supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi rakan-rakan dan kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.